Alah, terbalik ke tangkunya. Ada seekor. Alhamdulillah ada seekor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua sahabat. So bertemu kembali bersama aku Refishing. Alhamdulillah. Hari ni bulan Ramadan, bulan kita berpuasa geng. So hari ni hari Minggu. So puasa yang keempat. Hari ni aku santai-santai nak cari lauk bersahur ataupun cari lauk berbuka. So macam biasa geng, dekat spot pokok bakau kita nak cari ketam nipah. Ketam nipah geng. So tadi aku dah tahan lepas subuh tadi, lebih kurang pukul 7.30. So sekarang dekat pukul 8. Air pun gerak pasang. Air gerak pasang lagi geng. Sambil-sambil tu kita angkat dah geng. Semoga ada hasil kan. So kepada semua umat Islam dan sahabat-sahabat semua, aku ucapkan selamat berpuasa. Dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala geng. Okay geng, jom kita angkat tangkuk kita. Sini ada satu tadi. Semuanya ada 8 geng, semua ada 8. Tak banyak. Umpan pun campur-campur lah. Umpan campur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Tangkuk yang pertama geng. Tangkuk pertama. Tangkuk pertama. Wih, ada seekor geng. Alhamdulillah geng, ada seekor. Alhamdulillah rezeki. Lauk bersahur, lauk berbuka geng. Lauk buka ni kita akan ketam geng. Alhamdulillah, mantap. Tu dia geng. Ketam. Sepit merah geng. Sepit merah tu. Umpan kepala ikan. Dia masuk geng, dia masuk. Alhamdulillah. Syukur ya Allah. Mantap. Okay geng, jom kita angkat tangkuk yang kedua. Sini ada satu. Dekat sana ada satu. Jom. Semoga ada hasil lagi. Cabaran menangkul bulan puasa. Itulah. Jangan buat air sirap geng Tangkuk yang kedua. Ada seekor geng. Alhamdulillah ada seekor. Tu dia geng. Saiz juga ni. Saiz juga macam tadi. Tu dia. Alhamdulillah. Lauk berbuka geng. Balikkan so bini aku masak ni. Jadi aku nanti kita tengok lagi ada 6 tak silap. Ada 6 lagi. Mantap. Mudah-mudahan ada tambah-tambah. Buat tambah-tambah. Air dah panas dah geng. Bulan puasa. Inilah cabaran menangkul bulan puasa. Apa hal? Tak ada ketam. Tak apa, umpan ni pun elok lagi. Kita simpan nanti. Nanti ada rezeki boleh cuba lagi. Ikat putar kita lepaskan. Bye bye. Okay geng, seterusnya tangkuk yang keempat. Tangkuk yang keempat geng. Mudah-mudahan ada lah tambah-tambah. Mudah-mudahan ada lah buat tambah-tambah geng tak ada. Tak ada geng. Ikan buntai. Ikan buntai je masuk. Release. Next. Yang kelima. Senyap juga sini. Pun tak ada juga geng. Kita lepaskan balik.
Ni tadi. Ni dia. Tak nampak dah mana aku letak. Air dah laju dah, air surut. Tak tahu ada ke tak ni. Rasa ringan je. Tak ada geng. Tak ada. Kosong. Okey geng, yang seterusnya matahari dah nak tegak ni. Dah pukul 10. 10 je panas. Ya Allah. Cuaca sekarang geng, pukul 10 ni dah panas macam pukul 12. Tak apalah. Cabaran 2026 menangkui time bulan puasa. Semoga ada hasil. Tak ada. Kosong. Jom yang seterusnya geng. Yang seterusnya adalah buat tambah-tambah. Baru 2 ekor geng so far. Alah, terbalik ke tangkunya. Ada seekor. Alhamdulillah ada seekor. Alhamdulillah. Tu dia geng. Tam yang ketiga. Tam yang ketiga geng. Tam yang ketiga. Ramadan yang keempat. Alhamdulillah. Diberikan rezeki. Geng, tam yang ketiga ni. Ada 3 ekor dalam ni. Grade B semua ni. Grade B. Alhamdulillah. Tangkap yang last kali geng. Last of the day. Kosong. Kosong geng. Buntal dia banyak. Baik buntal. So alhamdulillah ada hasil ni. Sudah hasil ni geng. Ada 3 ekor. 3 ekor ketan nipah. Lepas dah buat lauk sahur geng. Buat lauk. Lepas dah ni nak buat lauk berbuka. Kita goreng chili crab. Chili crab kot. Alhamdulillah geng. 3 ekor. Saya juga ni.